jadi paste macam ni. Nanti kita masukkan dalam kuah ikan. Letak daun ketumbar. Alright. Alhamdulillah. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozak TV. Hari ini Rozak nak buat menu berbuka puasa yang sangat popular dan sedap, iaitu siakap steam limau. Okey, jom kita start. Ini ikannya. Kita siang dulu. Sahabat boleh dapatkan semua koleksi-koleksi pisau Rozak. Caranya boleh tengok dekat description, ada link website ataupun dapatkan di kiri video. Di sini. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Buang sisik. Kemaskan ikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini dia keras sikit tau, jadi kena tekan. Ni bahagian kepala, buat macam ni, tekan dia. Okey. Buka. Tarik. Hisang dia ni keras sikit. Okey, keluarkan. Okey, cuci bersih. Rozak pakai asam jawa. Kasih lumur sikit. Selalu rendam kan, kasih lumur je. Bilas betul-betul. Dah bersih. Kita selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi ini bahan-bahannya untuk siakap steam limau. Tapi kali ni Rozak nak buat cara yang lebih mudah, lebih cepat, lebih simple. Kita buat cara tipu sikit, iaitu kita rebus. Memang diakui rebus dengan kukus hasil dia, rasa dia berbeza, tapi still sedap. Jadi ini bahan-bahannya: ikan siakap seekor. Kita akan masuk dalam perut serai, halia, daun limau purut. Ini bahan kisar. Bawang putih, cili padi merah, cili padi hijau. Letak sikit akar ketumbar. Ini daun ketumbar. Limau nipis, sos tiram, kicap sotong, cube pati ayam dengan gula somtam. Kalau tak ada, boleh ganti dengan gula putih. Sediakan kuali sebab kita nak merebus dalam ni. Masukkan air secukupnya. Agak-agak ikan ketenggelam. Ketuk serai. Rozak pakai ni pisau Raja Wali. Boleh dapatkan dekat link kat description. Ataupun dekat video kat tepi ni kan ni. Belah kiri ni ada gambar, boleh dapat kat situ. Okey, serai, halia, daun limau purut. Tengah dibuang. Okey. Halia Rozak nak ketuk sikit. Okey. Masukkan semua dalam perut ikan. Masukkan ikan dalam air. Rozak akan biar dalam 10 ke 12 minit. Tutup. Sementara tu kita nak get ready dia punya kuah. Chop halus bawang putih, cili padi merah, cili padi hijau. Akar ketumbar. Okey, kisar. Yang ni masukkan dalam satu bekas. Masukkan sos tiram, kicap sotong, gula somtam. Kalau pakai gula somtam dia lebih berlemak tau daripada gula putih, dia manis tajam kan. Kalau tak ada, pakai je gula putih. Ini Rozak letak cube pati ayam, sedikit perasa, sedikit garam. Nanti boleh adjust kalau kurang masin. Nama pun steam limau, jangan lupa. Perah limau, bagi cukup masam dia, pedas dia. Okay. Pakai garfu, pusing. Okay, sampai habis.
Ambil sikit air ikan. Masukkan. Jadi paste macam ni. Nanti kita masukkan dalam kuah ikan. Mari kita check ikan. Macam mana nak tahu ikan ni dah masak? Bila kita cucuk, dia laju turun. Kalau macam tersekat tu maksudnya belum masak. Mari kita check. Ha, ni laju. Maksudnya dah masak. Kat bahagian mana sini? Ha, laju. Sampai bawah tu. Ni pula. Ha, tu. Sebab Rozi suka kuah dia tak banyak sangat. Keluarkan sikit air. Agak-agak lah. Sampai banyak mana sahabat nak kuah dia. Saya buang sikit lagi. Yang kita buat tadi, curahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Letak je semua. Bagi dia masak sekali tau. Cili-cili tu masak. Letak dalam ketumbar. Sambung tutup dalam 2 minit je. Alhamdulillah, ikan siakap steam limau siap. Sedia untuk dihidangkan. Ini hasilnya. Dia punya kuah. Tuh. Okey, jom kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Alhamdulillah. Jemput makan. Terliur tengok. Jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kita ambil bahagian ekor. Kuah. Walaupun kita buat rebus, tengok rupa dia tak kalah macam steam. Ambil rasa ikan dulu Ikan masak elok. Besarnya. Besar benar. Ni, bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Keluar hindul. Enak kali. Macam ni, cara macam ni paling cepat. Sahabat try lah cara macam ni. Kalau rajin berganda-ganda, boleh ambil step kukus yang ni untuk yang nak cepat, yang simple. Cuba rasa. Nak isi banyak ke sikit? Banyak. Isi banyak. Kuah banyak ke sikit? Boleh. Memang terbaik sahabat. Wajib. Cameraman satu lagi. Mai try, mai. Satu lagi. Cameraman seorang lagi. Okey. Nak tak kuah. Lagi sedap yang dari steam. Lagi sedap daripada steam. Dia masak elok tau tengok tu. Isi dia. Ambil sikit lagi. So kuah banjir Isi kuah, nasi. Tak gaduh macam saya belacan lah. Nak ada lagi boleh? Wow, betul. Rasa betul-betul power lah kali ni. Wow. Nak kuah lebih ke apa? Ya, boleh? Boleh ham. Banjir. Masya Allah. Dia boleh adjust tak. Kalau sahabat suka masam, lebihkan perahan limau. Kalau suka pedas, lebihkan cili. Kalau kurang rasa, tambah sikit-sikit somtam.
Tambah lagi perasa ke. Just sampai sahabat rasa kick dia punya kuah. Last. Isi kuah. Suapan tak hidup sahabat. Bye. Jumpa dalam video.